Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Nur Awada Fitrina, wartawan dari TV SKSU. Hari ini anda sedang bersama saya di Dewan Wawasan bersempena dengan Karnival STEM dan Teknologi SKSU Udang bagi tahun 2025. Karnival ini akan berlangsung selama 5 hari bermula pada hari Isnin sehingga Jumaat 17 hingga 21 November 2025. Nak tahu tak aktiviti apa je yang ada sepanjang Karnival ini berlangsung? Okey, jom kita saksikan. Sekali tangan. Saya hadir. Saya belajar. Saya berjaya. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Humairah. Izinkan saya menemu ramah doktor. Diri dan juga jawatan. Okey, nama saya Dr. Noyati binti Ramlan, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Baik. Okey, baik. Bolehkah doktor memberikan sedikit pendapat doktor tentang Karnival STEM dan juga teknologi SK Sungai Udang? Okey, baik. Karnival STEM ni merupakan satu inisiatif ya daripada pihak sekolah yang sangat bagus bagi membenihkan rasa minat ya untuk mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran ataupun mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi dan juga sains, matematik dan engineering. Inisiatif yang begini sebenarnya perlu diadakan di semua sekolah. Dan sebagai anak murid, ini adalah peluang ya untuk kita tanamkan minat yang mendalam untuk mengikuti subjek ini sama ada di dalam kelas ataupun melalui karnival. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan itu saya percaya dia boleh menjadikan anak-anak murid tu lebih komunikasi, kemahiran untuk mereka berkolaboratif dalam kalangan kawan-kawan ataupun guru. Malah dia juga boleh mencetuskan anak-anak murid kita menjadi lebih kreatif dan juga lebih critical thinking. Doktor doktor boleh bagi cadangan tak macam penambahbaikan untuk Karnival STEM dengan teknologi? Okey. Mungkin untuk Karnival Sains dan Teknologi ni boleh libatkan lebih ramai daripada pihak luar, dapat dilibatsamakan dengan ibu bapa ya, jawatan PIBG untuk mereka menggalakkan lagi tentang faham tentang pentingnya teknologi dan juga STEM pada masa sekarang. Dan juga dia boleh melibatkan pihak institut pengajian tinggi yang lain yang mana mereka boleh jugalah memberikan pendedahan yang lebih luas. Apa alam kerjaya yang boleh diikuti oleh anak-anak murid. Dan di situ mungkin kita pun boleh adakan tentang public speaking lah. Pendapat daripada anak-anak tentang apa cita-cita dia, daripada cita-cita dia tu apa dia perlu tahu, apa dia perlu belajar. Okey, bagaimana minat yang mendalam untuk jadikan Malaysia ni sebagai negara yang disegani lah dalam dunia teknologi dan juga sains ya. Selain pada itu, saya sangat menggalakkan STEM ini juga dilibatkan sama oleh mata pelajaran yang lain seperti pendidikan Islam, untuk bacaan Al-Quran. Bagaimana teknologi boleh membantu anak-anak di SK Sungai Udang ini, dia lebih mudah membaca Al-Quran, boleh mudah khatam dengan menggunakan sains dan teknologi. Okey. Terima kasih doktor kerana membagi kami untuk menerima ramah. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Encik M. Kalimi bin Dalahan, Tuan Guru Besar SK Sungai Udang. Izinkan saya menerima ramah cikgu tentang sedikit-sedikit lah. Okay.
Apakah pendapat cikgu tentang Carnival STEM dan Teknologi bagi tahun 2025 SKSU UDAP? Terima kasih menerima saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera juga. Dalam pembelajaran, kita memang sudah pun mengaplikasikan STEM dalam semua mata pelajaran dan ia sendiri adalah hala tuju negara. Dalam rukun negara pun ada disebut tentang sains dan teknologi. Jadi apabila kita mempunyai penelitian yang berkait dengan matematik, sains, yang berkaitan dengan RBT adalah sangat sesuai, dia disudahi dalam tahun tersebut dengan satu karnival yang sebegini. Iaitu kena pula dengan tempoh selepas peperiksaan utama iaitu USA. Jadi murid masih terus datang sebab mereka nak berseronok dalam bentuk mengaplikasikan pembelajaran yang selama ni dalam kelas kepada aktiviti-aktiviti di luar kelas. Di situ ada persaingan, ada perkara yang baru, ada gabung jalin antara psikomotor dan juga intelektual. Jadi memang tepat sekali untuk kita anjurkan sebegini dan insyaAllah tiap tahun kita buat, insyaAllah kita mampu. Okay. Seterusnya, apakah harapan Tuan untuk karnival ini? Okey, terima kasih. Dalam konteks kemenjadian murid, kita bukan hari ini buat, besok jadi. Jadi ia perlu ditanamkan dalam satu jeda masa yang panjang. Sebab itu bila kita buat hari ini, pengenalan apalah juga berkaitan dengan teknologi yang terkini, tidak semestinya besok murid akan buat. Tetapi sekurang-kurangnya dalam konteks pengenalan. Kemudian ada perkembangan yang akan disambung apabila mereka berada di tahun depan. Termasuk tahun 6 akan berada di tengah tahun 1. Dan insyaAllah menepati kehendak kurikulum 2027. Apabila kita ada 3 tahap, iaitu pertama, literasi numerasi, insyaAllah SK Singgodang okey. Yang kedua meneroka. Ini meneroka lah. Dan nanti tahap yang ketiga, sampai ke peringkat mereka cipta, juga mereka bentuk perkara yang baru ataupun inovasi perkara yang sedia ada kepada yang lebih baik, insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih Tuan kerana sudi saya bernomat rumah Tuan. Okey, terima kasih juga kepada tim SKSU TV. Semoga terus maju dan jangan lupa hadir, datang dan memeriahkan Carnival STEM SKSU 2025. Terima kasih.